Assalamualaikum guys. Hai, selamat pagi. Apa khabar semua? Stand for Sumut, insya-Allah. Semoga Allah permudahkan urusan tim Sumut. Okey, apa-apa pun jom beli kereta dengan Azmi. Ini dia. Kereta ketiga. Kereta pertama, kereta kedua, kereta ketiga. Beli kereta ketiga keluarga Fatin Nur Najwa binti Abdul Rahman. Terima kasih Dr. Haslinda serta Encik Abdul Rahman support komisen saya milik anda. Ini kereta ketiganya untuk anaknya yang baru bekerja, Cik Fatin. Lepas ni mungkin dah stabil sikit, dia akan establish lagi kereta ni. Mungkin sebab dengan Azmi komisen saya milik anda. So dapatlah kereta apa yang diimpikan. Visor gear up, karpet kerinting, kereta dah siap tinted. Azmi cuba dapatkan yang terbaik untuk customer. Pro 2 Azia X, push start button. Okey lah for beginner. Untuk basic salary, permulaan hidup, ada kenderaan. Yang paling penting, kita serahkan kereta kepada. Hari ni saya buat special sikit, kita hantar ke rumah dia. Kali ketiga kot. Apa-apa pun, jom kita layan video penyerahan kereta dia. 017-622-3458 Azmi. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Hari ni sopan je Cik Azmi kan, sebab kita nak berjumpa dengan doktor. So Dr. Fatin Nur Najwa Fatin Nur Najwa. Ya, dia gugup je. Fatin Nur Najwa. Baik, apa khabar, sihat? Alhamdulillah. Sihat So betul ke yang ni sebenarnya urusan kereta ni dibeli oleh Mama. Mama, dan sebenarnya saya tak berhubungkan langsung dengan Dr. Fatin, dan Mama nak beli kereta ni untuk memudahkan Dr. Fatin bertugas. Betul. So senang tak berurusan tu? Alhamdulillah senang. It was unexpected sebab saya tak tahu sebenarnya. Oh, tak tahu, surprise daripada Mama dia. Dr. Lee, terima kasih support komisen saya milik anda. Ya, okey. And then it was very fast, very easy to deal with. Okey. Cuma arahannya pergi sign loan saja. Yes. Ya, sign loan saja. Pergi bank sign loan dan terus dapatlah kunci kereta. Yang paling penting, komisen saya milik anda tu tak tahulah. Madadi dengan Mama semua tak tahulah. Tak tahu, tapi dah dapat dah sebenarnya. Yang paling penting mudah. So saya serahkan kunci kereta. Okey, enjoy the new ride insya-Allah. Lepas ni Dr. Fatin akan beli yang lebih baik lagi. So kita doakan yang terbaik untuk Dr. Fatin sepanjang perjalanan karier dia, dan terima kasih kepada Dr. Lin sekeluarga. Komisen saya milik anda 017-622-3458 Azmi. Alright. Video lambat.